Kami juga tertanya-tanya kerana beliau juga merupakan seorang mantan Chancellor juga dan seharusnya fahamlah tentang bagaimana universiti beroperasi, ya. Untuk pengetahuan semua, hari ini kerajaan kita telah membuka seluas-luasnya kepada pelajar daripada negara China dengan jumlah kemasukan pelajar sekitar 40,000 dan mereka ini juga dipanggil graduate pass. Graduate pass ini membolehkan mereka bekerja di negara kita. Dengan kata lain, peluang untuk anak kita telah diambil oleh pelajar daripada negara China dan ini sesuatu mendukacitakan. Kerajaan hari ini telah gagal untuk mengutamakan rakyatnya, maka kerajaan baru yang berjiwa rakyat harus dibangunkan dan diberi peluang. Terkini, tujuan sidang media ini adalah untuk kita memberi pencerahan terhadap beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang ahli Dewan Undangan Negeri di utara tanah air yang telah beberapa kali memberi informasi yang mengelirukan masyarakat berhubung dasar pengantarabangsaan pendidikan tinggi Malaysia. Adun tersebut sebelum ini telah memberikan maklumat dan data yang salah ketika sidang DUN berlangsung dan ini sekaligus telah mengelirukan rakyat selepas video tersebut tersebar luas. Untuk rekod, sehingga 31 Disember 2024, bilangan pelajar tempatan dan antarabangsa di 5 universiti penyelidikan atau RU Research University iaitu terdiri daripada Universiti Malaya, Chancellornya juga ada bersama saya di sini, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan juga Universiti Teknologi Malaysia adalah seramai 180,024 orang dengan perincian seramai 141,636 orang iaitu lebih kurang 78.7% merupakan pelajar tempatan dan 38,388 orang atau 21.3% merupakan pelajar antarabangsa di peringkat kedua-dua prasiswaza dan pasca siswaza. Mengapa data bagi kedua-dua peringkat pengajian ini tidak boleh digabungkan? Kerana kedua-dua peringkat pengajian ini mempunyai dasar yang berbeza sama sekali. Bagi prasiswazah yang kebiasaannya merangkumi sijil, diploma, ijazah sarjana muda, jumlah kemasukan pelajar antarabangsa adalah terhad dengan keutamaan diberikan kepada pelajar tempatan. Untuk rekod, di 5 universiti penyelidikan, jumlah pelajar tempatan adalah 91.6%, manakala pelajar antarabangsa hanya 8.4% sahaja. Manakala pelajar di peringkat prasiswazah ini juga fokus adalah diberikan kepada program ijazah sarjana muda dan subsidi disediakan oleh kerajaan kepada anak-anak tempatan sahaja. Untuk pasca siswazah yang merangkumi ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran, ianya bersifat terbuka. Tiada had kemasukan pelajar antarabangsa kerana setiap universiti menerusi dasar pengantarbangsaan pendidikan tinggi giat mempromosikan kualiti dan kesohoran universiti masing-masing selaras Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia 2015 sehingga 2025. Mengapa kemasukan pelajar antarabangsa ini penting untuk pendidikan tinggi negara? Kemasukan pelajar antarabangsa ke peringkat pasca siswaza ini sebenarnya telah berjaya meningkatkan kedudukan universiti dalam penarafan ranking. Sehingga kini, Universiti Malaya berada di kedudukan 58 terbaik dunia, manakala 4 universiti penyelidikan lain berada di antara tangga 126 sehingga 153 terbaik dunia di bawah QS ranking.
manakala di peringkat ASEAN, 5 universiti tanah air berada di 10 universiti terbaik di ASEAN, menunjukkan sistem pendidikan dan dasar pengantarabangsaaan pendidikan tinggi berada di landasan yang tepat. Perlu dimaklumkan juga, yuran yang dikenakan kepada pelajar antarabangsa adalah tanpa subsidi, dibayar 100% oleh pelajar antarabangsa. Ingin juga ditekankan bahawa dasar pengantarabangsaaan pendidikan tinggi ini tidak sekali-kali mengabaikan peluang dan akses pendidikan tinggi kepada anak tempatan. Saya juga ingin menarik perhatian rakan-rakan media dengan memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh ADUN berkenaan pada tarikh 11 Oktober 2022 di surat khabar utusan Malaysia ketika beliau menjadi Naib Chancellor Universiti Awam. Universiti Awam berkenaan mencatat peningkatan kemasukan penuntut antarabangsa sebanyak 13.97% bagi sesi 2022-2023. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa beliau sendiri ketika menjadi Naib Chancellor bersetuju dan mengaplikasikan dasar pengambilan pelajar antarabangsa di universiti berkenaan seperti mana termaktub dalam Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia 2015 sehingga 2025. Semua yang dihormati, untuk makluman, KPT sentiasa cakna dan komited melalui universiti-universiti awam, terutamanya universiti penyelidikan dan kesemua universiti-universiti yang lain, iaitu sebanyak 20 universiti sekaligus, dalam menyediakan tempat kepada calon pelajar tempatan dan tiada sebarang diskriminasi kepada warga negara tempatan untuk mengikuti pengajian di universiti awam. Dalam hubungan ini, KPT sentiasa memantau pengambilan pelajar antarabangsa di semua universiti tempatan bagi memastikan pelajar tempatan terus diberi keutamaan dalam sektor pendidikan tinggi negara. Berkaitan dengan pelajar pasca siswaza, kalau ikut kita tengok secara menyeluruh, pelajar tempatan itu masih lagi lebih ramai daripada pelajar antarabangsa. Okay, kalau saya boleh bantu sikit, pasca siswazah ni sarjana dan juga PhD. Maknanya di mana-mana universiti, biasanya kita tak ada kuota untuk tempatan ataupun kuota untuk antarabangsa. Tetapi kita mementingkan bakat-bakat yang terbaik. Kan? Dan selalunya memang kita pentingkan pelajar-pelajar tempatan. Kan? Dan kalau kita tengok tadi kenyataan Datuk KP, pelajar antarabangsa ni yang dinyatakan tinggi itu sebenarnya di peringkat pasca. Dan pasca ni bergantung pada kuota kapasiti di universiti, berapa ramai pemegang PhD selalunya. Yang ada beberapa ramai pensyarahnya pemegang PhD, begitulah. Dan juga tertakluk kepada kepakaran yang ada Betul. dalam universiti. Apabila seseorang ingin melanjutkan pengajian dalam pasca siswaza, dia akan melihat siapakah penyelia yang sesuai untuk menyelia mereka. Dan kebiasaannya untuk pelajar pasca siswaza ni, mereka pun kadang-kadang tak ada di dalam kampus sepanjang masa kerana mereka turun buat research dan sebagainya. Dan kebanyakan program pasca siswaza di universiti tempatan biasanya dia bersifat research mode. Ya. Ya, kebanyakannya research mode berbanding dengan coursework mode, ya. Kami juga tertanya-tanya kerana beliau juga merupakan seorang mantan Naib Chancellor juga, dan seharusnya fahamlah tentang bagaimana universiti beroperasi, ya, setakat mana bilangan jumlah peratusan pelajar yang melibatkan pelajar tempatan dan pelajar antarabangsa. Dan sebenarnya kita sangat menjaga kepentingan anak-anak tempatan. Tak pernah sekalipun kita terfikir untuk menganaktirikan seperti yang dikatakan kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan.